Rasa apa? Selamat ni macam. Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rizal dalam rancangan masak memasak guys. Okey, hari ni saya nak tunjuk cara buat nasi goreng biasa daging sedap, paling sedap. Cara buat nasi goreng biasa daging. Ni versi kedai kita ni lah. Okey, tengok bahan-bahan. Kita ada nasi. Yang paling penting kita kena ada daging lembu daging lembu kita dah rebus, dah iris. Kemudian sini sayur dia. Cili padi kubis, bawang putih, sawi. Sekarang kita panaskan minyak, kita goreng, kita tumis dulu ni daging. Okay, first kita kena ketuk bawang putih. Ni bahan untuk tumis, kemudian kita campur sedikit bawang Holland. Okay, masuk dalam. Kita tumis dulu Kita buka api. Kita tumis sampai bawang tu keluar wangi-wangi, bau aroma wangi guys. Kemudian telur. Telur. Kemudian kita tumis dulu, kita bagi masak telur tu guys. Kemudian cili bawang. Tu guys, bagi dia sepati dulu Okay, sekarang untuk perasa dia pula. Gula 1 sudu, haji 1 sudu, sos cili, sos tiram, kicap otong, kemudian kicap pekat. Ni je perasa dia. Okay, kita masuk dalam. Okay, kemudian sayur dia pula. Sawi kubis, cili merah, cili padi. Kemudian kita masuk ni sikit kicap bukit. Baru dia ada rasa-rasa Thai dia guys. Okey, sekarang kita buka api, kita gaul. Kita gaul. Kena ketuk guys. Dia kena api kena kuat baru dia ada smoky. Korang tengok tu, berasak pabu. Tetapi tengok dekat. Marvelous. Alright, sekarang kita nak hidang. Okey. Mantap ni. Okey guys, selamat mencuba. Siapa-siapa yang nak belajar masak ke, nak makan sendiri ke apa ke, boleh dekat rumah. Semoga membantu dan bermanfaat. Jangan lupa macam biasa follow, like, share, komen. Ni Syah Mail. Mantap. Ini macam. Okey guys, selamat. Ini macam.